Dulu ada 7 jenis. Sekarang sini ada 3. Oleh kerana yang kami itu tak ada lah. Yang kedua pula, bukan senang nak buat 7 jenis. Oleh kerana kami tiap-tiap kali kami buat satu jenis, kami tak boleh katakan campur-campur, bermakna semua kena cuci bersih ke apa dia. Take time for us from one product to another product. Jadi kami kurang lah. Label dulu tak serupa dengan sekarang. Dulu kami tak payah kata tulis apa dia, konten dia apa-apa tu. Tak serupa. Sekarang kena tulis dengan betul-betul tepat. Kalau tidak, tak boleh. Tak ada jual dah. Botol mari, botol tu bukan recycle, botol yang asli. Bermakna we buy from daripada Johor. Botol tu macam cuka, dia boleh maintain dia macam tu. Lagi pula kalau botol hitam ni, dia kena apa dah? Dia susah dia punya rasa nak lari lah. Kualiti tu maintain dah. Betul. Muda. Amal sarang burung lah. Yang kenapa tu dulu orang panggil air orang Kelantan, air Kelantan. Sebab itu kami masih guna air orang Kelantan. Nama dia sedap. Saksi yang paling laku. Saksi paling laku. Saksi paling laku. Saya nak tanyalah, apakah konflik atau kata perkara yang susah nak pertahankan air ni sampai sekarang? Sebab sekarang kan dekat luar sana kan banyak persaingan. Betul. Yang air penting air kami, mutu kami kena jaga. Dan bermakna tu dia punya mutu, kualiti. Yang kedua tu kami tu kena ada apa dah? Selain daripada dia punya rasa, kebersihan. Sebab itu botol kami tu kami tak kata recycle. Sepatutnya kami boleh keluar dah, straight boleh. Tapi kami letak berapa hari untuk nak tengok semua bersih. Kilat air mesti ada air. Tak ada air, kering. Oleh kerana satu, kenapa dah? Kami bermakna kami make sure, bermakna kami itu pastikan tak ada air, tak ada air kotor, tak ada. Kita tengok sunuk pun tak ada ke apa dia, bersih. Ada 6 hak besar tu, ada dekat 6 atau 7 buah. Semua tak ada dah. Sekarang hanya tinggal hanya ada angsa je. Sini kat Kelantan ni ada je kilai oring. Satu-satunya kilai oring masih bertahan sampai sekarang dah. Orang-orang dulu suka ni, dulu 50 sen. Sekarang dah berapa harga angka? Kalau kami kira macam tu tak sampai RM2 satu botol. Ya betul. RM1 lebih saja. RM1.8, RM1 macam tu lah. Orang tu macam kami jual pada mereka, dia nak jual harga tu atas mereka lah. Tapi betul. Kami nasihat kepada mereka tu janganlah terlampau tinggi. Betul. Macam Pasar Katijah. Betul. Yang tengok atas dia semua, dia tingkat 1 tu tempat makan lah. Kebanyakan kami lah. Maaf lah. Saya tu memang masa tutup saya tidak diberitahu lah. Pasal ayah. Kemungkinan saya rasa tu orang Kelantan tu dia suka dulu main air. Tak tahu. Tapi orang kenal lah kalau air. Kalau dia kata macam harimau ke apa dia, orang mungkin tak tahu. Tapi air tu macam orang Kelantan, terutamanya orang jual nasi, okay? Ayam goreng. Jaya kami dengar kata, itik ke kurang sikit tu. Air. Jadi ini sebab ke orang Kelantan dulu main air lah kata. Boleh jadi lambe air sampai ni. Itulah. Okey. Sejak dahulu.